korang, Assalamualaikum. Hari ni sebenarnya hari pertama aku aku saja je buat challenge. Kau tahu kan berat badan aku naik dengan sangat mendadak. So aku rasa macam dah start tak best lah badan. Macam tak sihat, bukan tak sihat macam mana. Macam kau rasa mengah, kau rasa macam cepat penat, kau rasa sakit pinggang apa semua kan. Jadi aku rasa mungkin slow-slow aku kena try buat sesuatu supaya kita dapat kurangkan sikit. Tak adalah sampai kurus sampai 20 kg, tapi mungkin dapat turunkan dalam 3, 4, 5 kilogram pun dah, Alhamdulillah. So actually berat badan aku memang naik mendadak lah sejak lepas raya hari tu. Kalau korang yang follow aku punya vlog, korang dapat tengok lah dekat situ macam mana aku kena tonsil. Waktu bulan puasa hari tu mungkin berat aku langsung 89 something. Lepas tu penghujung Ramadan mencecah sampai 90, 91, 92 macam tu. Lepas tu raya pertama aku kena tonsil. Lepas tu waktu raya keempat tu, lepas aku punya tonsil dah okey, dah sihat, aku punya selera makan tu menjadi gila-gila punya. So aku rasa macam kita kena buat sesuatu kawan-kawan, sebab sebelum berat tu terus naik lagi sampai mencecah 3 angka kepada 100 kg, aku rasa kita kena buat sesuatu. So aku cuba untuk challenge diri aku, cabaran 30 hari untuk turunkan berat badan. Tapi turun banyak mana tu aku malas lah nak target banyak-banyak. Mungkin dalam 5 kilo, 4 kilo pun dah, Alhamdulillah lah. Sorry korang bising sikit sebab aku tengah robot tengah duk memvacuum lagi. Sebab tadi aku baru lepas mop lantai, so kita biar dia vacuum. Okay, so berbalik kepada aku punya challenge ni, aku rasa hari ni kita akan start secara official lah. Semalam sebenarnya aku dah start skip nasi apa semua-semua, saja je nak bagi badan selesa sikit. So aku skip nasi. Tak adalah aku skip nasi tu maksudnya aku dah start diet ke apa, tak ada lah. Tapi aku elak nasi, aku ganti makanan lain macam biasa, macam kita selalu buat dulu. Tak ada masalah pun lah. So untuk hari pertama okey je lah, tak ada masalah pun. Lepas tu bersenam, tak ada bersenam apa pun lagi. Cumanya aku banyak berjalan pada hari aku dekat Langkawi tu. So bila banyak berjalan mungkin bakar lah sikit kot kan. Jadi berat kita pada hari ini, hari pertama ni aku dah timbang tadi, dan berat kita adalah sebanyak, okey banyak tu tadi, 92.6. Maksudnya dah drop sikit lah. Tapi kita cuba lah, kita tengok je lah. So hari ni hari first. Okay, so hari ni dah timbang, turun jadi 92.2. So hari ni hari kedua. Hari ni pun tak bersenam sekali lagi. Tapi semalam aku berjaya untuk elak nasi lagi, tapi aku makan benda lain lah. Siang tu aku just makan chicken salad dengan wrap. Lepas tu malam aku makan apa. So hari ni tak tahu lagi kita akan makan apa. Kalau sempat kita bersenam. Tengok macam ni. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green in the air. Okay kawan-kawan, dah cukup sebulan. So basically video ni berlangsung daripada 1 hari bulan Mei hari tu sampailah hari 31 Mei. So sebulan lebih kurang kan. Asalnya aku nak buat video ni macam daily punya recording tau. So aku nak record setiap hari, aku nak track aku punya berat, aku punya proses lah kiranya. Awal-awal tu okay record 2 hari, lepas tu aku dah start lupa. Lepas tu dah start skip. Dah terlepas. Jadi aku pun merasakan bahawa tak apalah, kita simpan untuk sebulan lah. So hari ni genap sebulan. Jadi kawan-kawan, berat kita adalah, dari jumlah penurunan berat adalah lebih kurang 6.9 kg. Aku duk fikir macam kalau dapat 89 ataupun 90 kg pun hari tu dah okey dah kan. Tapi itulah dah macam dah leka jadi 88.4. Jadi mungkin aku punya target kalau dapat 87 kg pun okey juga lah kan, kalau dapat 87 kg. Tapi tak tahulah, tengok keadaan macam mana. So setakat ni aku punya proses adalah aku masih lagi tak makan nasi. Aku memang skip nasi sebulan, the whole month. Tapi ni bukannya benda aneh, benda-benda lain aku gantilah, bihun ke, soun ke, kentang ke kan, untuk ganti nasi. Dan aku punya aktiviti adalah lebih kepada brisk walk lah, macam selalu juga yang aku selalu buat dulu. Cuma tak adalah setiap hari aku brisk walk sebab tak sempat kerja kan. Jadi ada hari yang aku sempat brisk walk tu, aku brisk walk lah. Contohnya macam sebelum ni kadang-kadang aku buat 10,000 steps. Lepas tu ada hari yang aku macam rasa aku dah skip few days, so aku buat lah 10 km sebab untuk nak ganti balik lah kan, untuk nak sedapkan hati balik. So aku buat 10 km. Alhamdulillah leher dah ditemui semula. Gelambir bawah ni pun Alhamdulillah. Kalau tak kan macam dia membengkak sikit kat sini kan. So aku rasa video hari ni takat ni je kot, pendek je.
Kan video pendek kan, berapa minit ni? 10 minit pun tak sampai kan, confirm ni kan. Tak apalah, just nak check untuk progress je pun. Sebab aku pun macam dah seminggu aku tak vlog kot. Last aku vlog yang aku pergi Melaka hari tu, yang aku pergi mencari 10,000 steps kat Melaka tu kan. So siapa yang belum tengok video tu, pergilah tengok kat video tu, dekat mana aku mencari steps, kat mana aku mengejar steps. Nanti aku letaklah link kat atas ni kot. So kawan-kawan, aku perlukan semangat daripada korang kawan-kawan untuk make sure aku dapat turunkan sikit lagi supaya berat aku mencecah 87 kg. Kalau dia turun lagi bawah daripada tu, tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi sekarang ni target kita adalah 87 kg. So korang kena memberikan semangat kepada aku supaya aku dapat terus bersemangat untuk mendapatkan target itu. So aku rasa macam cukup je lah. Kita tutup lah video kat sini. Ya Allah, buruk dengan buat aku. Tapi tak apalah, sebab aku baru gunting semalam kemarin. So dia macam tengah proses lagi untuk nak membalancekan dengan kepala. Jadi tak apa. Okay korang, nanti kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no answers in the feed, just noise and flex, but I found God.